Pernah tak anda rasa macam ada satu kuasa yang tak nampak kat pejabat tu, yang tentukan siapa yang orang dengar dan siapa yang kena ignore? Hari ni kita akan selami seni bina pengaruh. Ini macam satu sistem yang boleh kita belajar untuk buka kunci otoriti sebenar dalam mana-mana organisasi. So, kenapa kerjasama kat tempat kerja tu kadang-kadang rasa macam susah sangat? Kita semua mesti pernah lalui kan? Projek sangkut, meeting jadi tegang, last-last kita rasa kecewa sebab tak ada apa pun yang bergerak. Apa sebenarnya punca semua ni? Okey, untuk kita faham betul-betul, kita kena kenal pasti dulu apa penghalangnya. Jom kita mulakan dengan tengok apa masalah-masalah yang paling biasa kita hadap kat pejabat. Menurut sumber rujukan kita, ada 3 perkara utama yang selalu buat kita frust. Yang pertama, halangan kepercayaan. Tahu kan, bila semua orang macam main selamat, tak ada siapa berani nak cakap jujur. Kedua, bila kita terpaksa deal dengan orang yang difficult atau susah nak bekerjasama, yang asyik nak block je semua benda. Dan yang ketiga, sikap sombong, bila ego seseorang tu lagi penting dari kejayaan satu pasukan. Biasa dengar kan? Tapi ni bahagian yang paling penting. Masalah-masalah ni semua bukan jadi secara random tau, bukan nasib tak baik je. Sebenarnya, ada satu seni bina atau struktur tersembunyi kat belakang semua ni. Dan inilah yang kita akan cuba rungkai sama-sama. Jadi, macam mana seni bina ni berfungsi sebenarnya? Kunci dia terletak pada cara kita faham rahsia sebenar pengaruh tu sendiri. Apa tu pengaruh? Okey, lupakan sekejap idea lama pasal nak memujuk atau manipulasi orang. Sebaliknya, fikirkan pengaruh ni sebagai satu seni menggunakan jangkaan secara strategik untuk pandu hasil dan juga tingkah laku orang sekeliling kita. Jadi, poin utamanya kat sini bukan sangat apa yang anda cakap tu yang paling penting, tapi jangkaan yang anda cipta di sekeliling kata-kata dan tindakan anda. Anda cipta jangkaan untuk bekerjasama ke atau untuk berkonflik? Jangkaan inilah yang akan bentuk macam mana orang lain respon pada anda. Bila kita dah pandai urus jangkaan ni, kita sebenarnya mula membina sesuatu yang lebih besar, iaitu autoriti. Tapi bukan autoriti yang biasa-biasa tu, ni pasal membina autoriti bersama. Lupakanlah idea yang autoriti itu datang dari jawatan tinggi. Autoriti organisasi yang sebenar, ia lahir dari semangat kebersamaan, dari matlamat yang kita kongsi. Ia adalah kuasa yang kita bina bersama pasukan kita, bukan kuasa ke atas mereka. Bila tim rasa kita ni one of them, otoriti kita akan terbina secara semula jadi je. Okey, sekarang jom kita sentuh satu benda yang kita semua rasa tapi jarang sangat orang nak bincang terang-terang kat pejabat, iaitu konsep suka dan tak suka. Ni soalan yang penting untuk kita fikirkan sama-sama. Macam mana perasaan suka dan tak suka ni boleh bentuk keupayaan kita untuk mempengaruhi dan memimpin kat tempat kerja? Percayalah, impak dia lebih besar dari yang kita sangka. Cuba tengok beza dia. Bila ada rasa suka, kepercayaan tu tinggi, komunikasi pun jadi lebih terbuka dan kita secara automatik akan anggap orang tu niatnya baik. Tapi, bila rasa tak suka pula yang ada, kepercayaan terus jatuh, komunikasi jadi terbatas dan kita jadi cepat sangat nak anggap niat dia tu buruk. Dinamik inilah yang boleh ubah segala-galanya kat tempat kerja. Malah kan, sumber rujukan kita betul-betul tekankan betapa pentingnya untuk kita akui kewujudan konsep ni. Langkah pertama untuk uruskan benda ni bukan dengan pura-pura ia tak wujud, tapi dengan berani mengakuinya dan cuba faham macam mana ia berfungsi. Okey, jadi sekarang kita dah faham seni bina dia kan? Pengaruh melalui jangkaan, otoriti melalui kebersamaan dan dinamik suka tak suka. Soalannya, macam mana kita nak guna semua ni? Nah, ini membawa kita ke bahagian terakhir, 3 kemahiran utama. Dengan guna pakai seni bina ni, anda akan ada satu set alatan yang praktikal untuk selesaikan cabaran-cabaran yang kita bincang awal tadi. Ini bukan lagi teori semata-mata tau, tapi tindakan sebenar yang anda boleh mula ambil. Dan inilah 3 kemahiran teras tu. Nombor 1, hapuskan halangan kepercayaan dengan cara urus jangkaan secara proaktif. Nombor 2, cara nak handle orang yang difficult tu dengan faham dan uruskan dinamik suka tak suka yang mungkin sedang berlaku. Dan yang ketiga, macam mana nak bekerja sama tanpa sombong, caranya fokus pada pembinaan otoriti bersama, bukan tonjolkan otoriti individu. Jadi, kalau ada satu benda penting untuk kita ingat, inilah dia. Pengaruh tu bukan satu seni yang misteri. Ia sebenarnya satu seni bina, satu sistem yang boleh anda faham, anda bina dan anda perbaiki secara sedar. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni untuk difikirkan. Apakah satu jangkaan, tak kisahlah sama ada jangkaan yang anda letak pada orang lain atau jangkaan orang pada anda,
yang boleh anda ubah esok untuk mula tingkatkan pengaruh anda? Jawapan kepada soalan ni mungkin boleh jadi permulaan kepada satu perubahan yang besar dalam kerjaya anda.